Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, saya tengahkan jejak korang dengan komen Hadi right now in the comment section below. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih yang dah subscribe channel ni. Terima kasih kepada set kita dan terima kasih juga kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Untuk malam ni nak kongsikan beberapa cerita yang telah dikongsikan oleh Ateng. Cerita ni mula-mula dia bagi cerita hok pendek-pendek aja. Lepas tu ada beberapa cerita lagi hok ada detail dan panjang jugalah. Nak kata panjang sangat tu tidak, average lah. Tapi si awak kena stay tune lah. Memanglah mula-mula cerita tu agak macam ringkas sangat ke. Kena stay tune untuk cerita yang dua ngelah tu. Okay. Tanpa basi-basi lagi, mari kita terus masuk ke cerita on count of 3, 2, 1. Cerita ni diceritakan oleh Ateng. Tapi noyaknya Ateng ni adalah memang nama dia sebenar. Tapi semua nama-nama yang telah diberikan dalam cerita yang bakal Nini ceritakan ni adalah nama bukan nama sebenar, nama samaran, kecuali nama Ateng seorang je. Cerita pertama adalah pasal dekat sekolah dia. Ingat ni cerita ringkas sangat ni. Cerita pertama ni berlaku semasa dia sekolah rendah. Masa ni sekolah rendah tahap 1. Biasanya budak-budak tahap 1 ni memang akan balik pukul 12.45. Sama juga dengan Ateng. Balik pukul 12.45 akan ada rehat untuk masuk kelas kafar pula. By the way, sekolah Ateng ni dia ada macam dua kawasan gitu. Satu kawasan blok lama, satu kawasan blok baru. Jadi untuk kelas kafar akan dijalankan di blok lama. Lepas pada pukul 12.45, jadi dia ni dengan sains-sains dia ni tubik lah daripada kelas tu untuk pergi dekat kawasan bangunan lama. Akhir adik-ada ke kelas kafar ni. Lagu tu lah tiap-tiap hari masa macam Ahad sampai Selasa gitu time ada Fadu Ain ni. Jadi pada satu hari ni dia orang ni berlima. Berlima ni gilah dekat bangunan lama tu. Letak-letak beg gapo. Tapi saya ni pisang satu. Pisang tak pisang. Dekat bangunan lama ni ada satu tandas lelaki. Tapi tandas lelaki tu tak digunakan. Dan tandas tu memang dikunci. Jadi bila dah lama duduk sekolah 2 tahun 2 gitu jadi saya wonder lah. Apa tandas tu dikunci. Siapa kau ni? Apa pihak sekolah tak benar ke guna. Sedangkan dekat-dekat tu tak ada pun tandas bukan tak ada, tapi bukan kata lebih pun. Siapa kau nak tutup tandas so ni? Jadi dia orang ni masa tu berlima ni gila dekat tandas tu. Saja ni puas nak explore kononnya budak sekolah rendah ni. Nakal ni. Lepas tu dia orang pergi sana, dia orang cuba buka pintu tu. Pintu tu selok benar tak? Tak boleh lah, of course lah budak-budak dia. Tapi dengan kekuatan 5 kaki. 5 orang ni set dia terajang pintu tu sekaligus. Memang kira lah 1, 2, 3 boom. Pecah lah pintu tu. Bukan pecah, maksudnya terbuka lah selak tu. Selak tu pun karat ada, jadi cabut penggal. Terbuka lah tandas tu. Dia orang berlima ni pun masuk lah tandas tu. Saja nak tengok wak ni ke. Masuk-masuk dalam tandas tu tak ada gapo. Lepas tu duduk lilah-lilah mata tubik lah. Dah muka tak ada gapo-gapo dah.
Masa dia orang tubik ni, tiba-tiba salah seorang daripada 5 orang tu nepik. Saya paling punya kawan tu ada lagi dalam tahan dah deh. Kawan tu nepik tu dia royak. Dia nampak ada satu lembaga hok sangat tinggi. Ketinggi dia mencecah bumbu tandah tu. Lepas tu saya dengar lagu tu memang lari coda habis ya. Lepas pada kejadian tu, dia orang ni tak pergi dah tanah tu. Apatah lagi nak pergi. Memang lalu pun tak usir dah. Kisah kedua ni berlaku masa Ating tingkatan 2 dan dia decide untuk masuk asrama. Dia masa ni bersekolah di sekolah menengah di kawasan Pasir Putih, Kelantan. Ating describe dia punya asrama ada 2 blok bangunan. Satu blok ada 3 tingkat. Cumanya di setiap blok tu walaupun ada 3 tingkat hanya digunakan sampai tingkat 2 je. Maksudnya ground floor, tingkat 1, tingkat 2. Tingkat 3 dua-dua tiada penghuni dan dua-dua dikunci, tahu tak? Ating ni dia duduk blok nombor 2, blok belakang lah sikit deh. Dan di tingkat 1 bila duduk dalam dom Ating ni, akhir nampaklah belakang tu ada kawasan jemur baju untuk budak-budak asrama ni. Ating masuk dekat asrama ni masa awal-awal tingkatan 2, awal tahun lagi lah. Biasalah dia masuk mula-mula tu rasa awkward lah sikit. Moga tak biasa Kata Ating ni pula kedudukan dia duduk tepi dinding, ngadak pula dengan pintu tandah. Tapi tragisnya sikit, dom Ating ni tak ada kain lansir. Katanya warden, cleaner bau buih je kain lansir untuk dicuci. By the way, untuk cerita asrama ni, Ating ada share 3 cerita. Jadi kejadian pertama sekali masa dia duduk asrama ni adalah malam pertama tu lah. Malam tu dia orang ni adalah perjumpaan murid-murid baru dengan warden. Sudah perjumpaan tu kat masing-masing pun masuk lah dekat dom masing-masing deh. Dalam dom Ating ni ada 8 orang semuanya. Adalah disebutkan nama-nama samaran tu tapi ni tak silih sebab ni tak ingat juga Jadi saya awak follow the flow lah nama-nama yang akan disebut tu. Dan sekali lagi ni disclaimer bahawasanya nama-nama yang telah diberikan adalah hanya menggunakan nama samaran. Lepas pada perjumpaan dengan warden tu warden pun suruh masuk tidur lah belakangnya. Standard lah budak-budak ni. Bukan semua hok boleh letak kepala jenera tak. Ada hok jenis tak boleh nak sesuaikan diri tak nera. Macam Ating lah, beralih tempat tidur kata. Dia ni memang tak boleh lah nak beralih tukar-tukar tempat tidur, payah nak nera. Samalah juga dia pun duduk lah guling baring gitu. Mencubalah untuk tidur duduk tengah-tengah layar mata mengulik diri sendiri Tiba-tiba dia ni macam terdengar satu ketukan dekat sangat dengan dia. Dia terahlah perhati mana bunyi ketukan tu. Rupanya daripada Nelo sebelah dia. Tapi Ating tak berani nak paling. Sebabnya Nelo tu bahagian belakang dom tu. Yang mana kalau Nelo tu, kalau tengok dekat tu, kita boleh tengok lah tempat jemur baju ni mention tadi tu. Dan tu adalah tempat memang tak ada balkoni. Bunyi ketukan tu kau lama kau kuat. Tak berhenti. Ating ni memang confirm lah. Ya confirm ni tak kira paling. Sebabnya tak logik lah manusia nak ketuk rana tempat tak ada balkoni. Kejadian kedua yang berlaku dekat asrama. Ada satu malam tu malam air kami, malam Jumaat, malam weekend lah Jadi of course lah nak kanju. Budak-budak asrama kanju. Tak lain tak bukan lah, stay up je lah. Tapi dia orang ni dalam keadaan air bergelap. Bigak lah kalau lapu ceruh-ceruh tak saya tidur lagi Jadi dia orang ni pun tutup lapu semua baring lah. Baring belah-belah tu duduk main telefon, bawa belah-belah dengan katil sebelah. Ating ni sebelah katil dia adalah katil Ifah. Lepas tu adalah beberapa lagi saing-saing dia ada 8 orang dalam dom tu Jadi di hujung sana tu ada katil saing dia bernama Jaja. Jadi Ating ni duduk buah-buah dengan Ifah gitu gini. Tiba-tiba dia orang
tersenyap sekejap. Sebab apa? Nak oyaknya Jaja ni duduk katil sana tu dia ni ada satu tabiat yang pelik sikit kalau nak tidur. Orang lain tidur pala standard lah. Pala katil kat. Pala duduk sebelah katil. Pala duduk sebelah katil pula dah. Pala duduk dekat pala katil lah. Kaki dekat katil kaki katil kaki. Oh gitulah tidur betul dia panggil. Tapi si Jaja ni you beri tidur terbalik. Pala dia duduk alik kaki katil. Manakala kaki dia pula duduk alik pala katil. Memang you tidur gitu. Dan setiap malam juga Jaja ni tidur dalam keadaan pala buku. Berhimna buku pala yo, rambut dia tu dengan katola. Berbalik kepada cerita Ifah dengan Ating ni tengah buat tadi deh. Tiba-tiba Ifah ni tanya kepada Ating. Ating, bukan kau Jaja tidur sok-sok you buku rambut you dengan katola? Ya. You sok tidur gitu. Buat apa? Teramu tengok rambut dekat katil dia. Lepas tu Ating ni pun terus tengok dekat katil Jaja deh. Ating nampak deh, dekat katil Jaja tu ada rambut. Rambut yang sangat panjang mengurai daripada besi katil tu turun sampai atas latar. Masa ni dia orang decide untuk terus tidur lah. Tak kecek banyak. Masing-masing erik kain selimut tutup muka terus. Kejadian ketiga yang berlaku di asrama. Okey, cerita ni panjang sikit deh. Masa ni selang 2 hari je selepas daripada kisah rambut tadi. Berlakunya lebih kurang 18 Januari katanya Ating. Sebab dia ingat tu adalah hari birthday saing dia Sodom. Iaitu hari jadi Ifah. Hari tersebut, warden ni ada buat meeting dekat asrama. Saing Ating hok Sodom ni, kita bagi nama dia sebagai Zirah dan juga Fiah Zirah dengan Fiah ni duk tengah buat gege dalam dom. Nak oyaknya betapa dia buat gege tu menyebabkan terganggunya meeting warden-warden ni. Tiba-tiba warden ni adalah atas dekat grup WhatsApp dekat asrama ni deh. Grup WhatsApp budak-budak asrama ni dia pun warning. Dia kata siapa buat bising tu dia lah. Kalau malam ni histeria jangan kau saya. Sebab saya ni pesan dah banyak kali dah. Tapi awak semua tak saya dengar. Gitulah warden tulisnya. Maruhnya warden ni ada 2 orang ni buat geger dalam dom. Pada hari tersebut juga dia orang ni baru tahu tu adalah hari jadi saing dia orang, iaitu Ifah And dia orang ni memang tak sempat lah nak buat preparationnya. Moga malam baru tahu Jadi Husna ni salah satu daripada budak dom tu come out with an idea. Apa kata tepat pukul 12 malam ni set kita buat surprise kat Ifah. Tapi tak ada kek lah dok. Moga nak pergi beli kek mana. Kita main lepas-lepas bedok aja. No. Jadi gak demo ni pun dengar lagu tu apa lagi. Setujulah deh. Nak buat surprise kau saing satu dom ni. Jadi tepat pukul 12 malam dia orang ni beramai-ramai bangun untuk pergi dekat katil Ifah. Nak buat surprise ni kau Ifah ni. Siapa-siapa dekat katil Ifah tengok-tengok. Ifah tak tidur lagi. Saya ingat kau Ifah tidur dah. Lepas tu ramai-ramai nak pergi dia. Bila pergi tu tengok-tengok Ifah duk main telefon. Lepas tu Ifah pun kejut Jadi saya pun kata nak pergi tandah. Jadi saya ramai-ramai pergi tandah lah belakang. Kecuali Zirah dan juga Ifah. Zirah ni moga katil dia orang ni adalah katil double decker. Zirah duduk bahagian bawah katil Ifah. Masuk dia orang ni duduk ramai-ramai dalam tandah duduk lilah duk mikir nak buat rana surprise ko Ifah ni nak lepas beduk macam mana dah you khabar molek gapo gitu gini Masuk dia orang duduk dalam tu tiba-tiba dia orang ni terdengar satu jeritan yang agak kuat daripada bilik dom dia orang. Mula-mula dia orang ingat ni tu adalah hanya satu gurauan je. Takut ada si Ifah ko si Zirah dalam peti bro dah. Dalam dom tu duduk nepek Ingat kau gua tapi dok. Sebabnya kau lama kau derah nepek tu. Lepas tu Ating ni pun derah-derah dengan saing dia nama Hanim ni. Gilah buka tubik daripada tandah tu. Masuk dalam bilik dom. Terus buka lapu lah nak tengok apa jadi Lepas buka lapu, dia orang ni pun nampak lah Zirah tadi dalam keadaan kerasukan.
Mata dia masa tu mewah merah tu. Nampak Zirah tu dalam keadaan nak bangun. Sebab Zirah tu dia tak pergi mana-mana pun. Dia duduk berbaring dekat katil dia. Tapi nampak mata dia selek, merah. Lepas tu nampak seraga. Ibarat macam dia nak bangun. Tapi dia tindih sesuatu yang semua orang tak nampak. Salah seorang dalam dom dia orang ni ada nama Jaja. Jaja pun cepat-cepat ambil telefon, buka surah Yasin. Bila buka surah Yasin, si Zirah tadi ni tiba-tiba boleh bangun. Terus capai telefon Jaja. Piung, nyolepak. Pecung. Berat pecah telefon Jaja malam tu. Hanim pun cepat-cepatlah tubik daripada dom dia, terus lari menuju ke dom ketua asrama. Siapa dekat ketua asrama ni, dia tengok semua orang bangun dah rupa-rupanya. Sebabnya semua orang memang terkejut dengan jeritan si Zirah ni. Lepas tu Kak Fomsi lah, of course, senior paling atas dia. Dan dia orang lah pemegang jawatan-jawatan dalam asrama ni. Jadi dia orang pun decide lah untuk pergi ambil Zirah ni, nepik ni. Ambil bawa pergi surah. Lepas tu dia orang decide untuk nak telefon ke warden suruh handle benda ni. Sebab dia orang memang tak pandai lah. Jadi kat ketua asrama ni pun call lah warden. Dia pun cerita lah sebab sedikit ada budak kerasukan dia. Lepas tu warden oyak kan. Ni mesti budak hok buat bising siang tadi ke? And yes, memang betul lah. Zirah dengan Fiah ke duduk geger dalam bilik dalam dom tadi. Sementara dia orang tunggu warden siapa, dia orang ni ramai-ramai pakat pergilah Zirah ni. Sebabnya Zirah dalam keadaan kerasukan, dia punya kekuatan memang lain macam. Tak boleh nak seorang dua pergi. Ramai-ramai pergi Zirah tengah ngamuk ni. Dalam masa yang sama, ada salah seorang budak Fomsi. Budak sedap aku budak. Kak Fomsi lah. Kak Fomsi ni duduk tengah pergi ibu jari kaki si Zirah. Bila-bila duduk pergi ibu jari kaki tu gak dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya azan lah dia azan tu. Pada masa yang sama si Zirah ni memang gelepar lah. Dan juga dalam keadaan gelepar tu dia duduk oyak lah panah. Dan tiba-tiba mata Zirah tukar hitam semua. Ating masa ni hok menyaksikan kejadian tersebut memang kejut gila. Apatah lagi orang lain pun sama juga. Tengok keadaan Zirah jadi lagu tu terkeduh boleh oyak. Tapi tak ada dialog, tak ada gapo. Hanya gitu je duduk oyak panah. Suruh minta lepas, duduk gelepar gitu ya. Lebih kurang selepas 20 minit sapalah warden. Warden mari, lepas tu warden pun berobat lah Zirah ni. Berobat tu punyolah lama untuk reda ke si Zirah ni sampai berjejer. Lebih kurang 2-3 jam juga. Barulah Zirah ni betul-betul sedar. Jadi lepas pada Zirah sedar ni, dia orang pun tolonglah papah ke naik untuk pergi kat dom dia orang. Walaupun Zirah ni dalam keadaan khabar, tapi nampak sangat yo macam lemah sangat tubuh dia. Pendek ceritanya dia orang ni pun 7 orang dalam asrama tu, dalam dom tu rapatkan katil belakang nak tidur depek belakang ni. Tapi kak, tak jenera tidur wesek yo malam tu takut belakang. Keesokan harinya Zirah kena rasuk malam ni marilah dekat saya. Buka cerita lah. Pasal semalam tu kesek dia tinggal Zirah sore-sore dekat katil bawah tu, and then dia orang masuk dalam tandah dah. Jadi tak lama lepas pada tu Zirah ni pun decide untuk pergi tandah hetek. Dia pun nak turun lah daripada katil dia. Dalam keadaan dom ni gelap lah, tak buka lapu masa tu. Bila dia turun daripada katil dia, dia ternampak ada satu susuk perempuan dekat tepi loka Jaja. Susuk perempuan tu duduk diri je. Benda tu berpakaian warna putih dan berambut panjang. Bila Zirah nampak benda tu, dia kejut lah ke. Dia pun terus naik balik atas katil dia, tutup mata. Masa ni, sek-sek ni duduk tandah lagi belakang. Jadi dia pun tutup mata. Selepas beberapa minit, Zirah ni pun buka balik mata dia. Bila dia buka balik mata dia, dia tengok perempuan tadi tu bukan dalam keadaan berdiri dah. Dalam keadaan merangkak dan menuju ke arah Zirah. Jadi disebabkan itulah dia punya terkejut tu amat sangat sehingga ke dia pesel blackout terus, tak khabar terus. Rupa-rupanya dalam keadaan tak khabar tu sebenarnya dia dalam keadaan kerasukan lah.
Zirah cerita juga dalam masa dia tak sedarkan diri tu ke, dia nampak diri dia ni dikelilingi oleh susuk perempuan tersebut. Tapi bukan so, beberapa orang perempuan hok berpakaian hok sama dan figure dia memang sama belaka. Beberapa orang duduk keliling dia. Tapi nak dipendekkan ceritanya, lepas pada kejadian tu ke, perangai Zirah pun jadi lain dah. Zirah lebih kepada menyendiri dah, senyap gitu, tak berapa nak saing, tak berapa nak campur dah dengan dia orang ni. Habis dah kisah asal masa ni, kita masuk kisah ketiga pula. Kisah ni adalah pasal abah si Ating. Kejadian ni berlaku beberapa tahun lepas. Abah Ating ni dia ada buka kedai welding dekat kawasan Tereh. Boleh kata alhamdulillah lah, mula-mula ni dapat sambutan. Tak ada masalah lah. Beberapa tahun jugalah Abah Ating ni boleh survive. Tapi makin lama kau slow nego dia, kau lama kau slow. Sehinggalah ada satu hari tu kan, macam biasa sudah nyepek kat kedai tu gak nak kelik lah dok. Lepas tu Abah Ating ni pun gila nak masuk kereta. Kereta masa tu duduk parking tepi jalan. Bila Abah Ating ni pergi dekat kereta, tiba-tiba adalah saing Abah Ating ni mari nego. Dia bertanyalah, "Bapa lama dah mu tak buka kedai ni? Aku hari-hari lalu depan kedai mu ni, tengok mu tutup. Akunya ada nak nepah barang dengan mu ni." Abah Ating ni pun bila dengar saing dia yak gitu, mai rasa hairan lah, mas pelik dia. Pasal dia tak aja tutup kedai, boleh kata hari-hari lah bukanya. Tapi gak waktu cara dulu. Selang beberapa hari lepas pada saing kahwin tu mai tegur tu, tiba-tiba deh ada sesuatu berlaku dekat kedai tu, yang mana Abah Ating ni dengan pekerja dia tak boleh nak buat kerja dekat kedai tu. Sebabnya ada bau yang sangat busuk. Bau yang busuk sangat-sangat mengganggu ketenteraman hidung dan ketenteraman hidup. Siapa tak boleh nak kerja punya busuk tu, bau dia macam bau najis. Bukan setakat bau najis, diselang-seling dengan bau bangkai. Tak tahulah bangkai ke apa, tapi sangat busuk yang teramat menusuk hidung. Dan benda ni berlarut sehingga beberapa hari jugalah. Bukan setakat tu, Abah Ating juga ada jumpalah satu benda yang mana benda tu diletakkan dekat rak peralatan hok Abah dengan pekerja dia guna ni. Dekat kedai tu deh, bila-bila nyipir tu jumpalah satu patung. Tapi tu bukan kemuncaknya. Abah Ating still lagi awak tak tahu lagi deh. Sehinggalah terjadinya benda ni. Satu hari tu, Abah, Umi, Ating dengan adik dia ni tengah santai-santai duduk lepok dekat rumah lah. Duduk dekat depan pintu rumah, dekat dengan tangga gitu dok. Lepok petai-petai ni, tengah makan rumah teh. Duduk kobek koyok rumah teh, pas putih-putih, pas putih-putih, pas putih-putih, duduk buah-buah-buah. Tiba-tiba bunyi. Bunyi ada macam suara orang tino tengah batuk dalam kereta abah dia. Ating ni pun tanyalah abah dia, bunyi gapo tu abah dalam kereta abah? Supaya orang batuk je. Gila tengok. Kuk ada dia. Abah Ating ni bila-bila kau jawab mak teh suka bila-bila. Oh ya gitu kau Ating. Lepas dengar Abah Ating jawab gitu, Ating dengan umi dia ni makinlah ingin tahu ke. Jadi dia orang berdua ni pergilah dekat kereta. Pergi dekat kereta abah dia ni kak, buka tengoklah duk itai-itai, tak ada kapur pun. So dia orang pun patah balik, gilah duduk tangga tu balik, lepok bila-bila makin rumah teh. Lepas tu Abah Ating ni pun lah, benda tu lama dah ada benarnya, tapi abah awak tak tahu je, malah nak layar. Jadi selepas tahu benda tu, dia orang ni kerap jugalah terdengar bunyi orang tino batuk, bunyi macam orang duduk nyipir dalam kereta abah dia, macam orang duduk nyari benda, gogel-gogel dalam kereta abah je semuanya. Ada bunyi yang gitu gini. Tengok ita-ita tak ada orang, tengok tak ada orang. Berlarutlah beberapa bulan jugalah, sehinggalah Abah Ating ni terbuka hati untuk pergi jumpa dengan ustaz, nak berobat dah lah. Pendek kau ceritanya, siapa dekat rumah ustaz tu pun royak lah.
ada orang nak buat abah dia ni. And orang tu tinggal baring dekat Kedah. Dan juga orang tu calik ke minyak mati bunuh dekat kereta abah Ating ni. Dia calik pula dekat ni tempat nak buka pintu tu, dengan niat supaya kena dekat abah Ating. Untuk pengetahuan saya awak, kalau tak silap ni, minyak mati bunuh ni adalah sama dengan minyak dagu. Cuma orang Kelantan kita panggil minyak mati bunuh. Jadi sudah berubah pada hari tersebut tu, ustaz tu pun yaklah ke abah Ating. Mu tinggal sini lah dulu keretamu ni. Aku nak maya ajak ada sikit. Nak mandi keretamu jiru-jiru dengan ayah Ismail ajak apalah sikitnya. Lepas tu abah Ating ni pun setujulah tinggal dulu, ambil esok-esok lah dok. Keesokan harinya abah Ating pergi ambil lah dengan ustaz tu. Settle lah ustaz tu mandi maya ajak agak apa kereta dok. Lepas tu nak balik. Abah Ating ni pun tutup lah nelo. Tutup muka nak pasal ekor Jadi kedak bunyi lah. Lepas tu bawa kereta tu, tak lama lepas pada tu ustaz tu telefon. Ustaz hok berobat kereta abah Ating ni lah. Kring 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 kring. Hello, assalamualaikum deh. Waalaikumsalam. Gana ustaz? Ada gapo lagi? Apa mu tak bertinya aku panggil mu tadi, mu tak dengar ke? Mu tahu dok, aku nampak ada orang tino atas bumbu kereta mu. Pasal benda tu duduk nyanyi kat aku pula. Abah Ating dengar gitu, kejutlah dia. Ingat aku habis dah cerita. Dok lagi rupanya. Dipendek ke ceritanya, ustaz tu pun oyak lah ke abah Ating ni suruh mari semula. Nanti dia bawa pergi jumpa saing dia hok boleh berubat lagi. Sebab dia tak boleh nak berubat dah. Setakat tu je dia boleh tolong. By the way, Deng tu pun nama samara je. Pandang-pandang ini yang letak saat ni. Lepas tu bila abah Ating ni pergi jumpa dengan ustaz tu semula, ustaz tu pun bawa lagi jumpa saing dia hok pandang merawat lagi deh. Merawat gitu gini. Rupa-rupanya terbongkar lah. Orang hok buat ku abah Ating ni rupa-rupanya orang tak jauh. Orang kenal, orang hok sedarah sedaging dengan abah Ating. Punca dia buat ke abah Ating ni adalah dia nak marah sebabnya abah Ating ni tak ambil anak dia bekerja. Abah Ating ni tak ambil bukan saja-saja, bukan pilih bulu, tapi anak kahwin tu set nagih dadah. Orang tak boleh nak buat kira mana dengan orang nagih dadah ni, bukan hak hijau dok, hak amanah. Kabar-kabar ke malam-malam tengok raik besi sebatai kedai-kedai wedding ni deh. Raik soset jemur pakaian. Ikutlah kau takutnya benda-benda gitu berlaku lah. Nyugi ambil pergi jual lain korang no. Sebab tu lah abah Ating ni tak ambil dia bekerja. Jadi kat kahwin ni pun nak marah lah. Tak ambil anak dia untuk bekerja sekali dengan abah Ating ni. Pompang gimari. Alhamdulillah lo ni tak ada dah gangguan tersebut. Kereta abah Ating pun tak kena tukar pun. Settle dah, tak ada masalah dah bunyi-bunyi tu. Abah Ating pun pindah dah juga kedainya, pergi pindah lain dan alhamdulillah lah. Bisnes tu okey lah. Kita doa sama-sama untuk abah Ating supaya bisnes makin maju, order makin banyak orang nepoh. Semoga dilancarkan urusan abah Ating ni deh. Jadi untuk setakat tu lah dulu cerita Ating. Ada lagi tahu tak? So lagi cerita. So kau berapa cerita awal lah. Tapi pentingnya ada lagi. Cuma dulu tu. Kita habis ni dulu. Saya awak nak dengar lagi tak cerita Ating ni? Aduh. Nak dengar tak dengar? Komen lah bawahnya. Bagi rating cerita Ating ni. Next adalah cerita panjang uguk-uguk. Panjang uguk-uguk. Tengok ni kecil jadi double dah ni. Ni ngatuk sungguh-sungguh ni. Tak nipu ngatuk ni. Ya ampun. Daripada tak ada lagi tak syuting. Tak hilang ngatuk. Jadi ni berlaku begini ni. Jadi marilah sama-sama kita menutup tirai video kita hari ini dengan doa. Semoga sihat sejahtera ke semua orang. Hok mana tengah hadapi kesulitan semoga dipermudahkan. Hok mana tak sihat semoga disembuhkan. Hok mana tidak tenang tu semoga Allah kurniakan ketenangan. Ingatlah segala ujian hok kita hadap ni
Allah tak kejam pun dengan kita. Allah tak kira paksa kalau kita tak mampu. Tapi di sebalik tu kalau kita fikir buat apa Allah beri ujian hok kita tengah hadap lah ni. Allah tak memaksa ke? Maksudnya gapo ujian hok kita dapat tu Allah tahu kita boleh. Kita boleh lalu, kita mampu untuk hadap ujian tu. Yang mana diri kita sendiri pun tak tahu kita mampu ke tak. Tapi kita kena ingat lah, kita kena yakin bahawasanya kita mampu lah tu, sebab tu Allah bagi ujian tu kita. Peh ke tak? Okay lah, bye-bye. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.